Assalamualaikum, selamat petang. Tachahau Vanakkam rakyat Malaysia. Hari ini saya bersama dengan Bro Zaki dalam podcast episod yang pertama yang bernama Pak Lu. Pak Lu, Pak dulu. Pronunciation kena betul. Pak Lu. Ya? Okey, jadi hari ini kita berada di Tugu Negara. Tapi hujan masih renyai-renyai . So, Bro Zaki, kita nak sembang apa petang ni? Dalam keadaan hujan ni, saya nak ambil topik panas pun tak boleh sebab contohnya suasana sejuk. Ya. Jadi sebagai episod yang awal, kita ambil secara random lah. Memandangkan minggu ni ataupun besok merupakan hari pengundian PRN Sabah yang ke-17. Jadi apa kata kita sembang berkenaan dengan pandangan Saudara Syafiq tentang PRN Sabah yang ke-17 ni. Ramalan lah. Ramalan ke tanggapan ke apa-apalah yang mungkin menarik minat audien untuk ambil tahu apa yang kita bincangkan. Dia berat juga tapi kita cuba untuk jadi neutral sikit. Kalau kita tengok komposisi parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah ni banyak. Sangat banyak lah. Jadi lambatkan manifesto tu, saya rasa kalau kita tengok di media sosial ni terlampau banyak. Manifesto daripada Warisan, manifesto Barisan Nasional, manifesto Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, macam-macam lah manifesto yang dibawa kepada rakyat. Jadi dalam komposisi yang banyak parti ni, saya tengok masyarakat di Sabah juga perlu sedar bahawa apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri Sabah ni ada sangkut paut juga dengan di peringkat persekutuan itu sendiri. Jadi dia tidak boleh memandang kepada pilihan raya negeri semata-mata. Dia perlu tengok parti-parti yang bertanding ni adakah dia mempunyai hubung kait dengan apa yang berlaku di peringkat persekutuan tu. Daripada poin yang Daud Syafiq lontarkan tadi, saya tengok PRN Sabah ni simple je. Sekarang ni gabungan parti-parti yang membentuk kerajaan pusat berlawan dengan Perikatan Nasional yang merupakan satu-satunya blok pembangkang yang ada di Sabah lah. Cuma isu utama dalam PRN Sabah ni adalah MA63. Lebih spesifik 40% pulangan kepada negeri Sabah. Itu antara manifesto yang ditekankan, sedangkan kerajaan-kerajaan yang bertanding di blok kerajaan, maksud saya parti-parti yang bertanding di blok kerajaan sudah pun berada dalam kerajaan. Kenapa perlu jadikan lagi 40% pulangan kepada Sabah itu sebagai manifesto? Kenapa tidak mereka buatkan sahaja perkara itu di peringkat persekutuan? Yang ni yang sebenarnya yang rakyat Sabah tak nampak. Bagus juga bangkitkan tentang isu ni. Sebenarnya di dalam pilihan raya negeri Sabah ni, kalau kita lihat, banyak kali dah saya cakap, dia pembangkang lawan kerajaan. Cuma bila banyaknya parti-parti kat situ, kita tak nampak lah tu yang banyak lambatkan manifesto. Semua nak bawa manifesto sendiri. Jadi pada hakikatnya, Warisan, GRS, Pakatan Harapan, Barisan Nasional ni adalah parti-parti yang mana MP-MP dia memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi menjadi Perdana Menteri, dan hari ini mereka lah yang membentuk kerajaan madani. Tapi bila kita tengok dalam sesi mereka berceramah dalam pilihan raya negeri Sabah itu sendiri, Warisan hentam kerajaan, GRS pun sama juga, Pakatan Harapan Barisan Nasional pula hentam GRS ini sebagai kerajaan negeri. Sebagai kerajaan negeri. Kerajaan menghentam sesama kerajaan. Ya, menghentam sesama kerajaan, dan masing-masing menawarkan manifesto yang paling utama adalah untuk mengembalikan hak ataupun hasil negeri Sabah ni 40%, yang mana kes ini telah pun dibawa ke High Court, Bro Zaki, ya, dan menang pun. Jadi mahkamah rule membuat satu keputusan yang mengatakan bahawa kerajaan persekutuan kena bayar. Tapi ini dibawa oleh mereka yang mengatakan bahawa sekiranya mereka ini menang, maka ini akan terlaksana. Jadi hakikat yang sebenarnya hari ini adalah Warisan, GRS, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, macam yang Bro Zaki cakap tadi, mereka ni sebenarnya boleh laksanakan sebab mereka di peringkat kerajaan persekutuan. Kalau GRS ada 6 orang MP, Warisan tak silap saya ada 3 orang. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni adalah MP yang besar lah yang membentuk kerajaan hari ini.
tetapi mereka tidak ada semangat untuk menjulang perjanjian MA63 itu untuk mereka nak melaksanakan, maka hanyalah dijadikan sebagai janji-janji di dalam pilihan raya semata-mata. Dan kalau kita tengok yang betul-betul ikhlas untuk melaksanakan ini, kalau Perikatan Nasional kata kalau dia menang, maka dia akan membawa suara rakyat Sabah untuk menuntut. Itu betul lah, sebab dia adalah opposition. Tetapi kalau government warisan GRS, PHBN cakap mereka nak tuntut, pelik lah, sebab mereka GRS tu sendiri pun ada menteri dalam kerajaan hari ni. Jadi dalam situasi sebegitu, bagikan sedikit ramalan, Syafiq punya ramalan lah tentang kerusi-kerusi yang ada possibility tinggi lah untuk mana-mana gabungan akan menang. Sekarang ni kalau kita tengok, banyak penganalisa daripada sebelah parti politik ni, mereka ambil formula plus minus. Maknanya keputusan dulu mereka bertanding asing, jumlah undi ni berapa. Jadi sekarang ni bila mereka bergabung, jumlah undi ni berapa. Jadi ini yang percaturan yang mereka buat, dan mereka cakap lah bahawa okey, mereka akan menang sekian-sekian kerusi. Tetapi pada hakikat yang sebenarnya, kalau kita tengok hari ini, sukar juga untuk mana-mana parti untuk mengatakan bahawa dia ada satu potensi yang besar untuk dia memenangi keseluruhan kerusi itu. Cuma sekarang ni masalahnya adalah politik Malaysia ni, pemikiran politik Malaysia ni macam orang kata apa, penyokong bola sepak. Kalau penyokong Liverpool, maka dia akan sokong sampai mati Liverpool. Kalau penyokong Manchester, dia akan sokong sampai matilah Manchester United tu. Jadi dia ada the fan club dia, yang mana kalau player tu tak bagus pun, kalau pasukan bola itu tak bagus pun, hasil tak menang je pun, dia tetap sokong. Dia kira sebagai penyokong setia. Macam tu juga dalam sistem politik Malaysia ni, dia ada fan club dia. Kalau orang yang menyokong parti Pakatan Harapan ni, ima apa pun kesilapan ataupun benda yang kita cerita, pembongkaran yang kita cerita tentang salah guna kuasa ataupun rasuah di peringkat parti itu sendiri, dia tetap sokong juga, sebab dia kata dia adalah fan club kepada Pakatan Harapan. Begitu jugalah dengan Barisan Nasional, GRS, Warisan dan sebagainya, dan mereka menganggap ini sebagai dia punya safe deposit dia, deposit pengundi bagi sesuatu parti itulah. Itu yang dia buat plus minus. Dia kata okey, kita ada fan club of BN, kita ada ramai ni. Fan club of PH, kita ada ramai ni. Kalau kita gabungkan kita punya fan club, kita dapat safe deposit. Inilah kerusi-kerusi yang kita akan menang. Saya rasa itulah ukuran awal yang mereka buat untuk pilihan raya negeri Sabah ni. Namun kalau kita tengok, benda itu tidak semestinya berlaku sebegitu. Dia ada pemikiran ataupun pola pemikiran rakyat ni, dia mungkin akan berubah. Itu mungkin lebih kepada saluran 5, 6 dan 7. Mungkin mereka ni golongan yang tak terikat dengan sentimen menyokong sesuatu parti ni daripada awal zaman tok nenek dulu sampai sekarang. Mungkin generasi ni mungkin dah berubah. Mungkin dia nak tengok apa yang gabungan yang tawarkan kepada negeri Sabah. Sebab kita tengok Sabah menyertai Malaysia tahun 1963. Sebab tu wujudnya perjanjian MA63. Tapi daripada tahun 1963 sampai sekarang 2025 dah masuk pilihan raya negeri Sabah yang ke-17. Tapi kita tengok Sabah masih lagi ketinggalan dari segi pembangunan. Jadi kat mana silapnya? Saya sebagai orang yang melihat Sabah, bukan Sabahan lah kan, kita orang Semenanjung, tapi perasaan kita kepada Sabah tu seolah-olah negeri kita sinilah. Kita nak melihat sebagaimana Kuala Lumpur maju, begitulah Sabah maju. Tapi setelah sekian lama masih lagi ketinggalan Sabah. Kalau kita tengok dalam laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh DH, kalau daripada segi, kalau cerita tadi adalah daripada segi fokus group adalah orang muda. Mereka ni mungkin tak terikat dengan fan club ni.
Tetapi masih ada juga yang terikat dengan rakan-rakan ni. Cuma dalam kehidupan mereka itu mungkin mereka akan mereka rasakan bahawa dia stressful dengan kehidupan dia yang mungkin dia nak berubah. Contohnya kita ambil dalam yang saya sebut tadi, laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh DH. Bro Zaki tahu tak, pengangguran di Sabah ini adalah 7.7%. Dia punya pengangguran yang tertinggi di Malaysia pada tahun 2024. Masa tu kerajaan negeri adalah GRS Haji G, dan kerajaan persekutuan adalah kerajaan madani yang ada mereka ni semualah. Jadi ini yang dilaporkan. Dan kalau kita tengok pula daripada sudut pekerjaan di Sabah itu sendiri, dalam laporan ekonomi itu melaporkan daripada 100% golongan yang bekerja di negeri Sabah ni, 80% kerja dalam sektor informal. Dalam sektor informal ni dia tidak ada jaminan daripada segi undang-undang, dia tidak ada jaminan daripada segi masa depan dia, dan dia tidak ada juga jaminan daripada sudut dia punya KWSP dan sebagainya. Ni pekerjaan informal. Contohnya rumah saya bumbung bocor. Jadi saya pun telefon lah rakan saya kata, mai jap repair bumbung ni, saya bagi ada RM50. Itu 80% di Sabah ni kerja dalam sektor informal. Dan sektor formal di negeri Sabah ni tertumpu kepada oil and gas dan juga pentadbiran kerajaan, sama ada agensi kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, yang mana dalam 20% itu majoriti besarnya diisi oleh orang Semenanjung, bukan orang Sabah. Orang Semenanjung yang isi. Maknanya kebanyakannya, majoritinya adalah bekerja dalam sektor informal. Dan mengikut laporan itu juga, dia mengatakan bahawa migrasi, ni kalau sebut migrasi rakyat Malaysia negeri ke negeri ni kan, negeri Sabah yang migrate ke Semenanjung ataupun ke Singapura, tak silap saya yang disebut, migrationnya setahun adalah 200,000 lebih. Setahun bukan dalam tempoh masa 5 tahun. So mereka ini terpaksa meninggalkan keluarga, terpaksa meninggalkan anak isteri untuk cari peluang pekerjaan dan hantar wang gaji mereka bekerja tu di Semenanjung ke di negara-negara yang duduk dalam ASEAN ini, maka mereka hantar wang itu balik kepada keluarga mereka. Itulah situasi yang berlaku dalam negeri Sabah. Jadi golongan yang paling banyak terkesan adalah orang muda. Sebab bila mereka habis sekolah mencapai usia 18 tahun, mereka tidak boleh mendapatkan peluang pekerjaan yang sewajarnya, dan mereka juga tidak dapat untuk membina masa depan yang lebih baik, kerana kegagalan pengurusan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan itu sendiri pun sama. Dia janji banyak tetapi dia tidak laksanakan. Jadi Anwar sebut 17 bilion. Orang Sabah tanya, mana 17 bilion tu? Ada dalam satu video tu kan, PMX tengah jalan-jalan dekat pasar ke mana. Dia tanya tu. Okey. Jadi dari segi penerangan Saudara Syafiq tu kita fahamlah keadaan ekonomi bagaimana di Sabah ni. Cuma apabila kita reverse balik ke belakang berkaitan dengan PRN Sabah ni, kalau kita lihat komposisi kerusi yang bertanding, Perikatan Nasional yang dikatakan sebagai satu-satunya blok pembangkang, masuk pun tak banyak, 41-43 kerusi je. 43. Jadi walau bagaimanapun dia perlu ada gabungan. Jadi saya nak tanya pandangan Saudara Syafiq lah, berapa sasaran sebenarnya Perikatan Nasional boleh menang kerusi di Sabah berdasarkan dapatan sendirilah. Okey. Dia kerusi di Sabah ni keseluruhannya 71. Betul? 75, 73 kot. Lebih kurang itu lah. Dia 70 something. Saya pun tak ingat angka dia yang sebenar lah. Jadi kenapa Perikatan Nasional pilih 43 kerusi ni adalah kerana kita yakin bahawa 43 tu kita mampu dan berkebolehan oleh menang. Sudah tentu ada kerusi yang kita tahu, ini memang kita punya tempat kuat. Tetapi dalam itu juga kita ada kerusi yang kita kata, okey, kalau kita betul-betul fokus kat sini kita boleh menang. So itulah rangkuman 43 kerusi tersebut. Jadi sebab itulah dia di bawah kepimpinan Datuk Seri Ronald Kiandi, dia mencadangkan ini 43 kerusi ini kita kena masuk. Dan sudah tentu kita dah buat analisa 43 kerusi ini memang kita mampu untuk memperoleh kemenangan.
Tapi kalau nak cerita tentang nak bergabung dengan siapa tu bukan sekarang. Sekarang kita takkan cerita benda tu. Kan? Sebab kita punya fokusnya kalau kita nak bentuk kerajaan negeri, kita perlukan minima sekurang-kurangnya 37 kerusi. Kalau kita menang 43, takkan kita nak bergabung dengan mana-mana parti. Saya potong kata-kata saudara Syafiq. Dia kata lebih kurang 37. Dan kita hanya masuk 43 macam tu. Tapi kenyataan rasmi daripada Perikatan Nasional, dia orang hanya target 8 kerusi je. Saya rasa tu bukan kenyataan rasmi Perikatan Nasional. Tu saya dengar daripada podcast Ketua Armada Bersatu Nasional. Dan saya boleh anggap ini kenyataan rasmi. Itu adalah pandangan peribadi dia yang mungkin tak logik lah. Kita menang dahulu lebih daripada 8 kerusi. Kita menang dahulu 17 kerusi. Kalau Ketua Armada Nasional mengatakan bahawa kerusi kita potensi untuk menang itu adalah 8, dia menunjukkan bahawa Perikatan Nasional ini adalah tidak relevan di Sabah. Sebab daripada 17 turun ke 8. So saya rasa mungkin dia tersalah sebut lah kot kan. Jadi kita masuk ini, saya tanya dengan Datuk Seri Ronald Kiandi, dia cakap 43 ini adalah kerusi yang memang kita dah yakin kita boleh menang. Sudah tentu dalam 43 tu ada keyakinan dia tu 100%, ada yang 80%, ada 60%. Tetapi keseluruhan 43 tu kita yakin dan percaya kita boleh menang. Jadi kalau kita nak membentuk kerajaan negeri, kita hanya perlukan 37 kerusi saja. Jadi buat apa kita nak sembang sekarang ni? Esok baru nak mengundi, hari ni kita nak sembang. Mungkin kita nak berunding dengan orang ni. No. Kita, the term untuk rundingan ataupun negotiate ni berlaku apabila kita duduk dalam keadaan kita tidak mencukupi. Macam mana kita tahu kita tidak mencukupi? Belum mengundi lagi. So itu semua kita tak boleh fikirkan sekarang kan, kerana insya-Allah saya yakin bahawa Sabah ni kita dapat membentuk kerajaan secara bersendirian. Bersendirian maksudnya Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional saja bersendirian. Maksudnya cukuplah bilangan simple majority. Itu fokus kita lah. Sebab tu kita melancarkan manifesto itu. Kita manifesto Perikatan Nasional. Alright. Jadi saya rasa tak ada lagi soalan-soalan yang mungkin untuk kita panjangkan. Apa yang penting sekarang kita tunggu pada keputusan PRN Negeri Sabah yang ke-17. Besok lah, dah besok. Tak lama. Mungkin besok malam atau Ahad pagi mungkin saudara Syafiq boleh buat sedikit statement lah. Berdasarkan apa yang beliau lontarkan pada petang ni. Mungkin ada apa-apa sebagai penutup kepada rakan-rakan pendengar di luar. Okay, so bila kita cakap tentang besok itu adalah hari untuk mengundi, maka fokus kita tu kita kena tahu apa kita punya goal kita, matlamat. Macam orang main bola sepak ni, matlamat dia adalah nak dapatkan bilangan gol yang mencukupi untuk dia menang. Kan? 1 gol, 2 gol kan. Jadi dalam pilihan raya ni kita punya goal kita adalah kita punya voters dan pengundi. So yang ni yang kita kena fokus. Jadi kita tidak boleh hanya kempen, sebarkan pamphlet, lepas tu kita mengharapkan benda tu akan jadi naturally. Kalau orang keluar mengundi, keluarlah. Kalau orang tak keluar, nak buat macam mana? Saya jangkakan bahawa peratusan mengundi kita agak sakit juga kan, sebab dilihat daripada segi kemampuan kewangan, dilihat daripada segi minda masyarakat yang hari ini yang lesu dengan politik dan sebagainya. So hari ini jentera ini dia perlu mengira setiap berapa voters yang keluar tu. Jadi kita setiap DUN ni kita dah tahu dah, kalau kita nak menang ni kita kena ada berapa voters. Contohnya lah, saya bagi example. Contohnya DUN A ni kita perlukan 9,000 voters untuk menang. Jadi jentera ni dia kena record berapa orang voters yang dia dah buat keluar, berapa orang pengundi yang dia dah keluarkan esok hari ni lah. Contoh mereka hantar laporan, okey, logistik A, orang yang bawa kereta lah kan, dia ni bagi tahu kereta yang pertama ni bagi tahu dia dah keluarkan 10 orang pengundi. So yang ni kena lapor ke bilik gerakan DUN ini. So mereka ni dapat tahu. Contoh pada pukul 12 tengah hari ada 4,000 pengundi. Masih lagi kita tidak mencukupi 5,000. So jentera akan bekerja sepanjang hari
daripada pukul 8 hingga ke pukul 5 petang, buktikan bahawa mereka capai ada matlamat 8,000. Okay. Jadi saya harap semua jelas apa yang telah disampaikan oleh Saudara Syafiq. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat mengundi kepada rakan-rakan kita yang berada di yang ke-17. InsyaAllah. Aksi bagus. Sabar. Hey.